battle sampai subuh. Anak muda terus berjuang, daya tahan, lasat menjalani hidup. Assalamualaikum. Halo. Yes. Okay. Selamat siang. Selamat siang. Kenapa siang? Ya, benar. Apa yang tengah tengok video ni waktu malam, selamat malam. Jika siapa tengok waktu pagi, selamat pagi diucapkan. Okay, so hari kita bersama di kita punya podcast kita pada episod yang seterusnya. Sudah lama tidak bersiaran. Cikgu Z kita, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Cikgu Z kita biasa daripada Penang bang. Tu dia. Ada urusan di sini, makanya kita ni lah kita terus colek dia untuk terus meneruskan kita punya passion kita dalam berkongsi, beri manfaat pada orang lain. Ya, insyaAllah. So ada apa-apa perkembangan baru Cikgu Z? Perkembangan terbaru, insyaAllah kita akan riliskan sebuah lagu. Tak ada bukan. Tak ada. Setakat sekarang ni kehidupan berjalan seperti biasa. Alhamdulillah. Ada penambahbaikan Ada penambahbaikan biasalah setiap hari tu kan. Cantik. Dan yang mungkin kita akan masuk inovasi kan. So untuk dalam QGT sendiri, kalau ditanya apakah penambahbaikan, sentiasa ada. Hari-hari kita takkan berada dalam zon selesa. Kerana apa? Sebab masa berubah, cara berubah, manusia pun berubah. Okay. So apa kita nak sembang pasal hari ni? Boleh cerita sikit tak apa-apa kita? Kita hari ni kita nak cerita pasal program terbaru. Cerita dulu sikit program terbaru. Program terbaru kita baru selesai. Kita baru selesai. Yang pertama kita baru selesai di bawah Yayasan Tenaga Nasional. Alhamdulillah. Kita bantu pelajar-pelajar tingkatan 5 dalam menambah nilai dari sudut dia orang punya preparation menghadapi SPM tahun ni. Yang paling terdekat sekali di bawah Yayasan Johor Waqi. Alhamdulillah diberikan kepercayaan yang kali ketiga. Ramai orang tanya Yayasan Johor Waqi itu apa? Kebanyakannya ada syarikat-syarikat besar yang ni yang ada besar lah. Dia ada yayasan. Dan antara Yayasan Tenaga Nasional ni bawah TMB lah. Semua orang tahu TMB jual Karen. Johor Waqi ni adalah yayasan di bawah syarikat. Dia syarikat induk dia Johor Waqi lah. Johor Waqi Group ke Johor Waqi apa nama dia. Di bawah tu ada banyak lagi syarikat-syarikat, mostly kepada construction lah kalau tak silap. Antaranya yang saya paling ingat yang sebenarnya ni Belati. Belati. Saya pernah duduk Greek. Siapa kawan-kawan saya pernah duduk Greek, kami duduk dekat JKR. Yang duk repair jalan tu. Repair jalan. Orang tu Belati Wangsa, ada orang panggil Belati. Sajalah Dinah nama tulis Belati lah, Wangsa tu tak ada. Tapi zaman saya dulu orang panggil Belati Wangsa. So boleh katakan dia bersama dengan JKR lah. JKR buat jalan jalan lubang, jalan itu, jalan ini dan seterusnya. Dan kita ada program apa dengan MRSM? Yang terbaru, kita akan terus insyaAllah diberikan di bawah MRSM Transkrian, orang tempat kampung saya. Okay. So kita ada program seterusnya dalam menambah nilai dari sudut pembangunan pelajar, pembangunan insan, modal insan, dan ada banyaklah cabaran-cabaran. Dia adalah situasi-situasi yang kita setiap training dia ada seni dia. Jadi bagi saya dia tak sama. Sebab setiap program dia bagi saya peserta tu dia ada gap. Dia bukanlah masalah, tapi orang dalam bahasa training we call it gap lah. Satu kekosongan yang perlu diisi pada manusia ataupun organisasi ataupun batch tersebut lah. Mungkin dia kurang dari sudut berkomunikasi, makanya kita gapnya adalah komunikasi. Contoh sepak lah kan. Ada yang masalah yang di sudut maybe adab, so makin ditekankan bahagian. InsyaAllah yang terdekat. Itu dan nanti ada satu lagi. Pendidikan seksual. Kan. Yang tu penting. Sebab kalau tak tahu. Sebab ada kes, tapi dia tak nak katakan seksual sangat, tapi ada kes kat satu sekolah tu testis pecah. Tapi melawak kasar. Melawak kasar lah. Penin. Kena buang sebiji kan. So hati-hatilah adik-adik nak bergurau tu kan. Boleh nak melawak kasar. Kita pun melawak kasar dulu juga saya. Bukan melawak kan, tapi Alhamdulillah dia lagi. Okay. So kasar pun
Tak tahulah macam mana nak kata kan. Mungkin kena ada satu cara kot nak melawak gasak kan. Ya. Mungkin dia tak Dia jadi macam boxer lah. Apa pendapat Cikgu Zaid ya? Contoh dulu kita melawak gasak juga. Sekarang pun melawak gasak juga. Sama je. Sama je. Kita geng-geng wanita. Okay, so dia cerita pasal terapi jiwa tu kan. Ya. Tengah berjalan di surau-surau dan masjid di daerah Pulau Pinang lah. Ya, di Pulau Pinang. Alhamdulillah. So itulah kisah dia. So kalau nak dapatkan tu macam mana tu? Oh, nak dapatkan. Hubungi QGT lah. So kalau nak berminat untuk dapatkan sesi terapi jiwa bersama dengan kaunselor berdaftar iaitu Cikgu Zaid kita ataupun Ustaz Zaidi ke, boleh dipanggil kat. Saya baru nak start. Okay, insyaAllah. Okay, so itulah dia beberapa program yang telah berjalan dan juga ada sesi baru iaitu dia pakai terapi jiwa. Bagaimana nak kita punya hati kita ni perlu diubat-ubat. Ya. Yalah kan. Sebab kalau tak dia akan hanyut juga. Okay, so makanya itulah kisah secara ringkas. So kembali kepada kisah kisah pula dah. Apa nawaitu kita hari ni, niat kita hari ni. So niat kita hari ni, kita nak ceritakan tentang episod ini berkaitan kenal diri. Wah, kenal diri. Kenapa penting untuk kenal diri ni sebenarnya? Cikgu Zaid, ada jawapan? Oh, kenal diri kenapa nak kenal diri kan? Okey, kita kena kenal diri untuk mengenali untuk mengetahui apa kelebihan kita, kekurangan kita, dan untuk orang panggil apa? Mengenal kita punya potensi diri kita. Okey. Kan, ke mana kita boleh optimumkan kita punya skill. Faham? Dan bila kita kenal diri, contoh kita yang kita buat sebelum ni, hujan-hujan yang kita buat, bila kita kenal diri, kita tahu siapa kita dan kita optimumkan kita punya skill kita, diri kita ni, dan akhirnya kita akan mencapai kepuasan. Baik, dapat jawapan So kenapa kita perlu kenal diri? So kita nak design diri kita ni. Kita ada satu doktor daripada UPN, saya mendengar dia punya analogi dia. Analogi dia mengatakan satu bangunan yang dewan yang cantik. Dia tanya dewan yang cantik ni agak-agak sebelum dewan yang cantik ni tiba-tiba jadi ke ataupun ada proses sebelum dia? Macam tu lah. Dia tak ada proses sebelum dia. Apakah proses sebelumnya? Prosesnya adalah kita perlu mereka ataupun plan dulu. So bila dia tanya balik antara dewan yang cantik ni dengan kita ni, manusia ni, agak-agak dewan ni penting ke kita yang penting? Jawapannya terang-terang lah, kita lah lagi penting. Kita yang bina dewan tu. So kembali kepada point, makanya kalau dewan yang kurang penting ni pun yang macam biasa-biasa ni pun, yang pun di-design, apatah lagi kita yang kehidupan kita ni kan kena design. Sebab nothing is accident lah. Semua benda berlaku secara kita dirancang. Dirancang oleh kita sendiri lah. Kalau kita tak rancang, apa jadi agak Cikgu? Hidup ni kita biar je terus je. Bila kita tidak merancang, kita merancang untuk gagal. Itu ayat dah. Bila kita gagal merancang, kita merancang untuk gagal. Malik itu kan. Merancang gitu. Tak rancang tu lah. 70% remaja yang pematian saya lah dulu di Sekolah Tunah Bakti dan di penjara kan. 70% remaja yang terlibat dengan jenayah ni adalah remaja-remaja yang menamatkan persekolahan. Maksudnya dia, bila kita tanya nak jadi apa nanti besar, tak tahu. Kan tak ada matlamat hidup ni. Faham. Dan mereka menamatkan pelajaran. Maksudnya dia tak berhenti, tak pergi sekolah dah. Kan? Stop. Mungkin duduk saja kat rumah, ada yang bekerja ke tolong mak ayah ke keluarga susah ke kan. Tapi yang tu sikit sangatlah 10%. Faham? Kan? Ada yang malas sebab tak masuk, orang kata apa, dia kata pergi kelas tak faham, jadi tak payah pergi sekolah lah kan. Yang berhenti sekolah seawal darjah 4, darjah 5, darjah 6 tak boleh membaca menulis. Dan 70% daripada yang masuk dalam tu semua jenis tu, orang kata apa, yang pendidikan dia dah berhenti, dia tak tahu nak buat apa dah. So dia akan terlibat lah dengan benda-benda yang tak berfaedah ni. Kan.
Dan mudahlah terpengaruh, mudahlah diajar orang. Bila kau tak ada sijil, contoh dia tak ada sijil SPM ke, KV ke, sijil kemahiran ke, nak kerja susah. Kan? Lagi hilang lagi. Bila nak kerja tu susah. So adalah kawan kata, weh, ni hamba kerja ni. Okay, so nak kenal diri. kita dah tahu kepentingan untuk mengenal diri. So sekarang soalan yang paling yang seterusnya, macam mana nak kenal diri? Yes. Macam mana kita nak kenal diri kita kan? So salah satu caranya dalam psikologi ni, salah satu cara dia, kaedah dia adalah dengan menjalani ujian personality lah. Personality test. Okay. Ataupun ujian minat ke, ujian apa lagi yang ada, ujian cara gaya, contoh dia ujian gaya percintaan ke apakah ada. Kan ada. So macam ada ujian-ujian yang orang kata apa, macam MBTI ke personality kan. Boleh lah. Boleh. Dan ujian-ujian ni telah dikaji dan dibuktikan keberkesanan ni lah kan. Kalau bukan 100% pun lebih kurang at least 51% still arah. Yes. Next one. Kan? Yeah. Okay, so makanya itulah cuba kita nak pastikan cara kenal dirinya adalah melalui ujian personality. Yeah. Kita nak kongsikan. Sebab memang di bawah QGT antara memang kita punya fokus kita ada satu, macam mana kita nak bantu pelajar-pelajar. Pasal kita dah alhamdulillah sikit pengalaman, makanya kita faham apa ruang masalah pelajar sekarang ni. Yang pertama, kenapa dia tak boleh letakkan, dia tak mampu nak letak satu impian dan cita-cita pada diri dia tu. Kadang-kadang aku nak jadi seorang jurutera contoh. Aku nak jadi seorang cikgu. Sebabnya antara salah satu pertama, dia tak peduli. Kita abaikanlah, kita dah create awareness pada dia dan dia peduli. Bila dia peduli, dia nak buat apa? Adakah tiba-tiba aku peduli, aku nak berjaya, tiba-tiba jadi cikgu? Ada tak kan? Maknanya dia mesti ada satu proses nak letakkan arah tu. Yes. Arah diri dia tu, aku nak jadi apa adalah melalui macam mana kekuatan dia, betul tak? So antara kaedah, so dia apa kelebihan dia, apa minat dia. Minat ni kadang kita katakan dipengaruhi dari segi cara pembesaran dia. Okay. Cara persekitaran dia. Contoh dia kalau kita tengok kan, kalau mak ayah cikgu, anak-anak kebanyakannya cikgu. Betul. Kalau ayah tu tentera, anak-anak mungkin akan tentera ataupun uniform. Awak jadi lagu tu. Tu kata persekitaran mempengaruhi tu. Benar. Ya. Kan. Kalau ayah cikgu tu macam ada rasa lah nak jadi cikgu kan. Ya, mak ayah menjaga, anak-anak belajar pun balik nak menjaga juga. Kan. Agree kan. Ya. Seorang gitu nak jadi cikgu macam tak ada polisi tu kan. Sikit lecturer mungkin ada lah kan. Okay. Cik B kan. Kalau nampak mak dia pada kaya ada lagu tu, dia pun nak kaya lah. So persekitaran dia, cara dia dibesarkan tu mempengaruhi minat dia ke mana. So bila dia duduk tengok, kan kita dah tengok, okey buat macam ni, dia dah ada kemahiran sikit, dia ada skill sikit. Kan dia belajar sikit dari kecil. So bila dah masuk, dia semakin dewasa, so dia bila dia belajar perkara yang dia dah ada pengalaman, dia akan lebih cepat lah untuk optimumkan dia punya kemampuan dia. So itulah yang pertama, pastikan dia dia punya tu datang daripada persekitaran. Macam mana pula dengan dalam pengalaman ada juga kan pendidikan. Persekitaran, pengalaman pendidikan. Persekitaran dia orang cikgu-cikgu. Dia seorang ni jadi minat lukis pula tiba-tiba. Contoh. Boleh berlaku tak benda tu? Boleh. Okey. Apa faktor dia pula? Okey. Contoh mak ya cikgu, tapi dari kecil diberikan kertas drawing color lah, apa semua warna je. So dia diasah bakat dia tu dari kecil, dia asah bakat. So benda tu ada dalam diri dia. Ada dalam diri. Ya, ada. Kadang-kadang ada orang memang dia memang duk mewarna dari kecil, dia memang ada orang panggil apa? Bukan talent lah, talent kan. Ada orang jenis talent dia untuk, memang Allah bagi kelebihan dia bila menulis melukis tu cantik kan. Faham. Dia diasah sikit lagi, dia lebih cantik. Ada orang dia tak ada lah talent tu,
Faham? Tetapi dia duk buat selalu dilatih dan akhirnya dia mahir lah. Mahir lah. Tu kadang-kadang fikir-fikir balik kan. Kadang macam anak-anak ustaz kan. Sampai tahap, yelah. Baik, so cikgu Zat, Ya. kita dah terangkan tadi teori tu kan. So apakah itu reset? Okay, riaset ni adalah orang panggil apa, 6. Menurut Holland, dia bahagikan kerjaya kepada 6 personality lah, 6 jenis kerjaya. Yang pertama R, realistik. Okay. Okay, realistik ni dia dua, seorang yang buat. Okay, yang menggunakan hands-on, menggunakan tangan, menggunakan praktikal. Okay. Contoh dia apa dia? Kerja jadi engineer, mekanik, petani, kan, pesawah. Barang kena angkat. Barang kena angkat. Okay. Yang kedua R, investigatif. Ini thinkers, pemikir. Okay, pengkaji. Orang minat mengkaji, minat saya menganalisis. Kenapa, what happened to this world. Tu kan fikir. Kan? Why? Dia banyak. Why? Okay. Kenapa bola jatuh bukan naik? Kan? Contoh. Okay. Seterusnya RIA, RIA, artistik. Artistik ni the creators. Pencipta. Kau fikir Pencipta. Dia pencipta. Contoh dia mencipta mereka. Dia melukis, dia buat design. Kau yang fikir A dengan I. dengan mungkin benda dah berlaku. artistik. Investigate ni dia Analisis lah. dia mengkaji, dia menganalisis sebab apa benda tu berlaku. Benda yang Dia yang ni pencipta, creators. Maknanya daripada kosong. Artistik ni dari kosong. Idea Contoh dia nak buat baju wedding kan. Nak buat baju, design baju tu kan. Dia perlukan skill yang orang kata apa, menggunakan creativity. Nak buat cipta design. Design. Yang tu lah. Maksud dia mencipta sesuatu yang baru. S kau benar pula. S adalah orang yang social, orang helpers, pembantu. Okey. Pembantu. Maksud dia suka tolong orang, dia suka berhubungan dengan manusia. Okey, berinteraksi dengan manusia. Baik. Dan Ria, SE. E adalah enterprising. Baik. Okey, orang yang suka memimpin, suka memujuk orang. Okey, suka menarik orang. Faham. Contoh dia, orang suka pujuk orang ni siapa dia? Om ni kau. Penjual lagi. Jual. Lawyer. Convincing. Boleh lah, boleh. Tahu Kan? tahu. Atau ahli politik. Undilah saya. Kan? Kita mana siapa ni? Kan? So ahli politik. So tu on the enterprise, menarik orang. Kan? Okey, dan C adalah conventional. Orang yang organizer, orang teratur, tersusun. Orang yang kena ada data, orang yang ada filing dia. Orang pengurusan lah. Orang buat kerja pengurusan yang ada peraturan. Faham? Okey. Itulah riaset. Itulah riaset. Yes, ada 6 personality. Baik, so kita ulang balik. RIASEC. Yes. Okay. Buat realistik, tukang fikir, investigatif, nilai kan, artistik, tukang creator. And social, helpers. Lepas tu enterprising, tukang jual persuaders. Yes. Dan C adalah conventional. Kalau kita nak susun flow tu, mungkin kita akan mula dengan A. Idea baru timbul. Idea baru timbul. Lepas tu saja nak masuk. Idea baru timbul, diorganiskan oleh orang C. Ajar lah cerita orang C ni kan organize buat benda tu. Dibantu oleh tukang analisis. Macam mana nak jadikan benda tu baik, selamat, sihat dan berjaya. Dan dijual oleh tukang enterprising. Buat dah fikir cantik. Kan. Dibentangkan oleh orang sosial. Dibentangkan oleh orang. Nak bagi orang faham. Bagi tim faham. Bagi tim faham. Lepas tu dijayakan oleh realistik. Dah barang siap ataupun servis tu siap, siap.
tukang E ni lah jual. Ya, betul. Tapi kenapa semua orang panggil riaset? Pasal dia ada bukan hexagon, apa nama? Dia hexagon lah. Dia punya dia riaset ni dia disusun oleh Holland. Dia buat. Dia ada orang kata ada coding dia. Ada coding dah betul. Dia kita kata RIS main pen sat. French. Kita tengok boleh conteng ni. Boleh. Okey, contoh dia hexagon dia ni ada 2 jenis. Okey. Bukan 2 jenis, maksud dia coding dia tu ada 2 jenis. Okey. Kita kata RIASEC. Okey, coding dia yang pertama sejajar. Sejajar tu contoh macam RIA, Realistic, Investigative, Artistic. Okey, maksud dia apa dia yang RIA apa benda ni kan? Bila kita buat test, kita buat ujian tu, kita akan dapat skor yang mana tinggi. Maksud dia skor yang paling tinggi tu adalah personality yang dominan dengan kita, yang paling kuat lah kita kata, paling kuat. Contoh dia RIA kan, R paling tinggi R, lepas tu I, lepas tu A. Ataupun RAI dia sejajar, RIA dia sejajar, IAS SEC ataupun CRI, RCI dia sejajar 3 tu. Faham? Okey, maksud dia orang kata apa, personality dia tu dia dekat-dekat 3 tu. Okey, ada hexagon dia tu. Jadi yang paling tinggi itu adalah yang paling dominan lah. Yang paling kita minat. Lepas tu yang kedua dan yang ketiga. Ada juga yang satu lagi jenis yang bertentangan. Contoh dia macam kita kata tadi, hexagon dia RIA. Contoh RI tiba-tiba E. Bertentangan kan. Bertentangan. Tiba-tiba apa boleh ke jadi macam tu? Boleh. Cumanya orang kata apa? E itu mungkin kurang kuat sikit. Dia tak sejajar, tapi ada berlaku ataupun berlaku kecelaruan personality, identity. So contoh kebanyakannya kalau orang ESC ni, mungkin dia takkanlah, dia susah lah nak jadi orang yang artistik. Contoh lah kan. Dia bukan susah. Dia macam dia jauh sikit lah. Salah tak? Tak salah. Dia ada banyak faktor lah. Yang pertama mungkin disebabkan yang tadi cakap tu. Dia childhood masa kecil-kecil dia telah ada satu bakat tu. Dibesarkan lagu mana kan. Benar. Ada mungkin juga berlaku worst case scenario yang ada kecelaruan TV. Ini dimasukkan je lah kan. Contoh dia ada orang minat artis. Dia melukis, tapi dia masuk sekolah. Dia masuk sekolah menengah, dia masuk persatuan koperasi kan. Jadi bila duduk operasi, duduk menyaga dia rasa seronok lah menyaga kan. So datangnya minat untuk berniaga tu mula ada dalam diri dia kan. Faham. Macam tu. So apa yang kita buat dengan riaset ni dalam kita punya modul ni? Riaset ni mula-mula kita nilai personality. Kata apa, pelajar-pelajar yang mana dari tingkatan 3 tu nak naik ke tingkatan 4. Orang kata apa, pemilihan. Maksud dia kan. Okay, ni modul kita pemilihan, orang kata apa, pemilihan bidang kerjaya. Maksud dia pemilihan kos nak ambil apa. Ada orang pergi sains tulen kan. Yang sains tulen ni siapa orang jenis macam mana? Orang jenis mungkin investigatifnya tinggi. Betul. Dan realistiknya pun tinggi. Betul. Kan, fizik, kimia, biologi, admat kan. Okey, ada juga orang yang pergi ke orang kata apa, sains komputer apa ni, dia ambil fizik, kimia, dia tak ambil biologi. Dia minat kepada sains komputer ke kan. Ataupun ada orang pergi ke kelas sastra, ke kelas ekonomi, orang enterprising kan. Ataupun kelas account, orang konvensional. So pemilihan ini penting adalah untuk kita memilih kerjaya di masa depan. Okay. So dia macam ni lah, kita pernah buat dulu baik, terbaik, cemerlang tu. Okay, baik dengan terbaik ini jauh ke dekat? Jauh sikit. Jauh. So ada orang dilahirkan, bila kita dibesarkan dengan minat-minat yang kita lahir dengan terbaik, kita minat kita terbaik dalam benda tu. Bila kita buat hujan, okey, aku ni orang artistik dan orang kata apa, enterprising dengan apa dia? SEC. Jauh kan, artistik. Okey, artistik mana tadi yang tu? Artistik. Contoh dia kata, okey, saya minat artistik dengan sosial dengan investigatif. Okey, IAS. Apa bidang kerja yang sesuai untuk saya kan?
invest I ni kita kata orang mengkaji. Yes. Pula kreator. Betul. S pula sosial nak jadi apa ni kan? Apa kan? Mungkin jadi ahli kimia ke apa ni bukan jururawat kan? Maksud dia Dia tolong orang. yang tolong orang tapi dari segi medical punya part kan. Maksud dia mengajar jururawat ke kan. So bila macam tu bila kita tengok kita punya I kita tinggi, kita masuk ke bidang I. Kita ambil kimia. Kan? So bila kita masuk forensik ke apa, kita masuk ke bidang I. So kita dalam keadaan yang terbaik. Kita pilih bidang yang terbaik, memang kita dah terbaik dah. Betul. Jadi kita usaha sikit je lagi untuk kita cemerlang. Mudah Untuk kita cemerlang. Tapi kalau kita ni bukan orang I, tapi kita pick kita orang konvensional ataupun yang setentang dengan dia, konvensional enterprising kan. Bertentang jauhnya kan. So kita orang enterprising tapi kita dalam keadaan kita masuk kelas I, kita ambil kimia. Kita dalam keadaan yang baik sahaja. Nak terbaik tu tinggi, kena usaha banyak. Baru kita boleh usaha lebih pada orang yang memang terbaik. Dia usaha sikit cemerlang. Yang baik ni kena usaha banyak baru cemerlang. Benda ni mungkin dikatakan sebagai talent tu kan. Ya. Bila bila kurang usaha, maka yang tu yang kita rasa, alah saya belajar tak masuk-masuk lah. Kan. Tak dapat lah. Sebab tu ramainya remaja berhenti. Sebab Tak faham. Apa cikgu ajar ni? dia terlalu struggle. Struggle. Dia baik. Dia nak terbaik tu tinggi. Bila cikgu sekarang ni semua orang cikgu takkan nak ajar fokus seorang-seorang. Itu kena ambil home tuition. Kan bila di kelas dalam sekolah cikgu fokus kepada semua yang ada dalam kelas. Mengikut syllabus. So mungkin ada 1-2 yang tertinggal, yang tak, orang kata apa, kita termiss dia lah kan. Yang lain semua faham. So bila kita anggap dalam 30 orang 28 orang faham, 2 orang tak faham, tapi 2 orang tak faham tu senyap je, cikgu kata semua faham lah. Kan. So lama-lama daripada baik, dia tak boleh nak jadi terbaik lah. Itu satu hal. Dia stop lah. Bila dia stop, dah ramai macam tu. Ya. Bila dia stop, habis lah. Kan? Skill yang pertama, bila kita tahu kita dah pergi terbaik dah, tapi kita nak pergi cemerlang tu jadi tak susah bila kita balu pada personality kita yang minat kita yang betul. Orang kata maksud dia kita tinggi minat kita bahagian mana. Betul. So kalau contohlah dia orang I, dia pergi bahagian E, salah tak? Tak salah. Tapi struggle dia lebih. Yes. Bila struggle lebih, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia memang betul ada satu motivasi yang hebat. Dia boleh pergi terbaik tu. Terbaik cemerlang tu. Pergi. Tapi dalam keadaan dia struggle emosi dia, struggle fizikal dia, struggle segala-galanya lah. Tapi yang worst case, yang paling bahaya adalah bila dah lah dia tak sampai cemerlang. Yes. Disangkutkan terbaik, jatuh pula lagi. Na'udzubillah. Betul. Yang tu yang kita paling takut, yang kita paling nak jaga. So makanya kita bagi solusi. So pasal tu lah penting anak-anak, tuan-tuan dan perempuan ataupun adik-adik di hadapan perlu melalui fasa belajar. Benda ni mungkin bukan dengan kami, dengan orang lain pun tak ada masalah. Dengan kaunselor di sekolah kan. Kadang-kadang kaunselor bukan tak tahu, dia tahu dia menguasai perkara ini. Tapi yalah, kadang-kadang tak pergi jumpa kaunselor kan. Malu kan. Orang kata apa, jumpa kaunselor ada masalah lah tu kan. Padahal kita nak mengenal diri kita kan. Jangan jumpa kaunselor sebab kan ada masalah ya. Walaupun ada masalah, pergilah. Itulah stigma masyarakat kita kan. Baik di sekolah ataupun di organisasi. Tapi yang paling penting adalah berkait tentang what we call Allahumma salli ala Muhammad. Pergi jumpa kaunselor tu sebenarnya nak kenal diri. Ni kaunselor sangat komit sebenarnya untuk anda semua. Andai kata kamu segan ataupun andai kata, jangan risau, cari jalan. Antaranya lah bersama dengan KGT boleh bantu anda. Kita datang kepada anda, kan. Modul khas untuk anda yang anda boleh dapatkan bersama dengan coaching dengan kami. Secara online dan offline. Nak main office pun boleh, kami letak program sana pun boleh, dan juga bersama dengan online pun boleh bersama after. Kan. Set je bila kita nak berjumpa kan. Dah kita akan menjawab beberapa soalan dan ada
4 bahagian cerita sikit lah. Bahagian pertama ni kita pastikan dia ada beberapa. Yang pertama SDS lah, personality tu. Yang kedua kita boleh ada sikit soalan ni membantu untuk kita kenal di sudut DNA learning kita. Sama belajar kita lah. At least ada. Kita lebih bahagian mana? Kekuatan kita, cara belajar kita yang macam mana. Betul. Supaya yang tadi cakap tadi lah, bila kita kenal dengan cara kita kurang struggle. Cemerlang cepat. Cepat tu cemerlang. Cepat walaupun proses. Okey, yang sebenarnya adalah dia makan FRI. Ni memang khas lah. Dari bawah kita punya ni, kita wujudkan satu Future Readiness Index. So dia nak kenal pasti yang bahawa kita ni pelajar, anak tuan-tuan dan puan ataupun kita sendiri, adakah kita orang yang bersedia tentang masa depan. Ada banyak dimensi lah. So dia tu cara ringkasnya macam tu. Dan yang seterusnya adalah Student Risk Index. Dia nak kenal pastilah kedudukan peserta pelajar ni, dia berisiko atau tidak. Indeks berisiko. Maksud dia berisiko untuk tidak belajar. Dan sebaliknya lah. Kan. So kalau lah ada risiko yang tinggi, jangan risau, kita berjalan. Lepas tu lah ada coaching. So modul ni dia tak boleh berjalan dengan buku saja, tapi dia boleh dengan cara dia buat work. Dia ada jalan dia ada panggil workbook dia. Ataupun dia punya exercise, nama dia exercise dia. Tapi dia lagi lengkap, perlu dilengkapkan dengan coaching. So boleh nanti kita akan contact siapa-siapa yang berminat, boleh dapatkan buku kita ni, buku modul untuk exercise berkaitan tentang kenal diri, untuk profiling 360, supaya adik-adik di hadapan saya ni pergi ke arah yang betul, dan mempunyai masa depan yang lebih cemerlang. Selamatnya adalah cemerlang kan. Itulah episod kita kali ni. So kalau ada soalan, tolong komen kat bawah tu. Subscribe kan. Share, like, komen macam mana? Share, like, komen, subscribe. Barulah datanglah sikit kita punya tu, boleh support kita punya page ataupun kita punya YouTube kita. Ada komen, ada like, ada subscribe. Sedangkan anda faham, kan? Komen, like, share, subscribe. Pesanan terakhir Cikgu Zain. Pesanan, hidup ini penuh dengan pilihan. Pilihlah. Kan. Pilihlah, itu pesan guru saya lah kan. Nampak macam semudah kata-kata, tapi itulah pesanan hidup dia. Kena pilih Banyak pilihan. Dan satu lagi. Okey, seandainya saya kata ada orang dia kata saya ni pergi ke bidang yang salah lah, saya tak minat lah kan. Tetapi dia rasa orang kata apa, kehidupan dia dah habis, dah salah kelas lah apa semua, dah kita terima kan. Jadi jangan risau. Sebenarnya personality ni dalam hidup kita, setiap insan ni yang Allah berikan semua ada. Kita ada personality tersebut. Kita ada malas, kita ada rajin. Betul. Kan? Kita suka bercakap, kita kadang-kadang suka berdiam diri. Itu orang sosial kan. Kadang suka menyendiri. Ada masanya kita suka jadi lead. Kan, ada suka masanya, satu masanya kita mengikut. Betul. Okey, jadi belajar kan, berusaha. Kerana maksudnya bila kita masuk dalam bidang tu, alamak aku hanya terbaik saja, bukan terbaik lagi. So kena usaha lebih, jadi cemerlang. Ada kita jumpa dia cemerlang Amir. Dia dulu kelas science stream. Subjek sains, fizik, kimia, bio semua dia A. Sekarang dia jadi apa? Lawyer. Amir mana ni? Johor Waki punya ni. Budak tu. Tuan Amir. Tuan Amir kan. Tuan Amir. Maksud dia kelas science stream dia cemerlang. Tetapi bila kerjaya dia dalam bidang lawyer. Betul. Fizik, kimia, bio dia A kot. Kenapa tak jadi doktor kan? Betul kan. Tetapi bila dia pilih minat dia cemerlang dalam bidang lawyer. Tetapi dalam pendidikan dia pun cemerlang juga. Betul. Walaupun orang kata apa yang dia belajar, maksud dia pelajari itu tidak sia-sia dia belajar dulu pun, sebab akan boleh diguna pakai. Saya ambil contoh cerita saya sikit lah. Saya kalau buat latihan tu, saya ada RSE.
Okey, saya lebih pada S Hmm. E R. Okey. Contohlah kan, kadang-kadang perubahan tu dia tak spesinya. Dia tak ada salah. Pertama, SCR. kita ada semua ni. Kita Kalau orang ada semua. utara apa? SCR. Sir lah. Sir lah. Sir tu boleh negatif. Kalau benda sedap, sur. Sur ya. Okey. Okey. Contohlah kita fikir pada waktu ni memang apa saya punya kejayaan saya sebagai seorang trainer, sebagai seorang coach. So waktu ni inilah karakter saya dan personality saya. Ya. Contohlah dia tak kan berlaku PKP baru ni. Contohlah kan. Nak jadi kata tu kan. Akhirnya tiba-tiba personality saya R jadi lah. Tiba-tiba saya buat sate, contohlah kan. Ya. Saya masak, buat kotel gerang, contohlah kan. So dia E masih hidup, S masih hidup, R nak begitu semua potensi ni kita ada. Yes. Cumanya kadang-kadang Yang mana dominan pada ketika itu. Yang mana kita buat banyak. Kita terikat dengan jalan perjalanan hidup kita ni. Ya. Hidup kita ni ada hukum alam dia. Ya. Ada takdir Tuhan ya. Ada khodak dan khodarnya. Betul. Tapi kalau kita kenal diri kita dalam berlaku takdir Tuhan tu, kita boleh ambil kelebihan. Kan? Itu yang kata Allah kata pilih dulu. Pilih dulu kan. Kan aku tidak akan mengubah keadaan satu kaum itu sehinggalah dia mengubah keadaan diri dia sendiri. Allah kata pilih dulu. Pilih Kan? dulu kan. Pilih dulu aku bagi tahu dah ada syurga ada neraka. Pilih lah. Pilih lah kan. Padahal sebenarnya satu je jalan dia, syurga. Kan? Tapi nampak macam ada dua pilihan lah, syurga ke neraka. Ada syurga ada neraka. Ada ruang pilih kita ke situ. Ya, pilihlah. Kalau syurga buat cara ahli syurga. Kan? Kalau nak neraka, pergilah buat cara ahli neraka. Macam tu lah kan. Pilihlah. Itu cerita pasal syurga neraka. Ya. Walaupun sebenarnya kita tak nak pilihan. Allah nak kita masuk syurga. Ya. Kan? Tapi pilih juga. Bukan Allah nak. Allah bagi dah syurga kat kita. Nah, aku bagi syurga dah kat hampa. Sebab tu Allah cerita macam mana ahli syurga. Betul juga. Allah bagi dah syurga. Tapi kita yang pilih untuk nak pergi ke tak pergi. nak buat, orang kata apa, nak buat tingkah laku ahli neraka. Betul. Kan. So, Dan selepas pilih, nak buat apa? Selepas pilih, workout lah. Duit. Betul, workout lah. Bagi jadi lah. Bagi jadi. Lepas tu dah jadi tu. Kena duit lah. Kena ada duit lah. Kena ada duit lah. Duit maksudnya duit ke duit? Duit. Doa, usaha, ikhtiar. Duit. Doa, siap. Usaha, ikhtiar. Dan tawakal. Bukan dan. Dalam doa, usaha, ikhtiar tu, setiap tu kena ada tawakal. Faham. Doa tu tawakal. Doa, selepas doa tawakal kepada Allah. Selepas usaha tawakal kepada Allah. Tapi sebelum duit tu, yang tu kita pilih dulu tu. Faham. Fa idza adzamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu berazam, bertawakallah kepada Allah. Renungkan dan selamat beramal. So, adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah, so boleh dapatkan Yes. modul ataupun buku Ya, kita. cari kami. Cari kami. Ya. Kita akan share nanti, Ya, insyaAllah. So boleh tolong kalau ia memberi manfaat kepada ibu-ibu dan ayah-ayah untuk tinggal menjaga untuk pastikan anak-anak. Dan Dan kalau kita buat riaset ni, kita buat secara in-house, kita akan buat aktiviti yang mana pelajar-pelajar dapat mendalami pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan lebih realistiknya. Dan lebih nampak lah. betul. Modul itu dinamakan try first before you decide. Yes. Kadang-kadang kita kena cuba dulu. Okay, ni nampak. Dia cuba tau. Kita buat aktiviti RIASEC ni. R buat apa, I buat apa, A buat apa, sampailah C. Yes. Dan pada orang yang ada karakter tu, dia akan menikmati proses tersebut. Dan kita akan tanya, lalu mana ni dalam banyak-banyak 6 checkpoint ni, 6 modul ni, mana hang suka? Ya. Ada orang yang mungkin bukan I, minta suruh buat siasatan. Dia terseksa dia lebih sikit lah. Yang cakap tadi tu dia terseksa dia. Yang nak usaha lebih tu, nak jadi terbaik tu. Dia jadi malas lah. Dia jadi nak menuduh-nuduh lah. Hantar lah. Dia give up tengah jalan lah. Cap jari ke tak cap jari ke letak lah. Contoh kan. Ikut lah. So makanya itulah manusia. What you do something, what you do everything. Dan mungkin What ke how? What? How you do it? Okay. Saya punya lain sikit. Lain sikit. How you do anything is how you do everything. Okay, how pun betul juga. Kan? Buat pun betul juga.
Okay. So, itu dapat, kalau dapat boleh tekan like. Okay. Boleh tekan like, boleh komen, boleh tanya soalan, boleh kita jawab. Yes. So, insyaAllah kalau ada apa yang terbaik, semoga tuan-tuan dan perempuan yang bersama kita ni, terima kasih kerana sudi share, sudi stay, sudi tengok sampai ke hujung. So boleh dapatkan, nanti boleh share kita punya modul kita akan bukukan insyaAllah. Ni antara yang prototype lah, sebab kita ada buku dah. Nanti kita akan print nanti. Boleh jadi e-book je kan. E-book boleh, kita buat buku pun boleh. Kita boleh tolong lah. Renung-renung kan. Renung kan. So bersama kita. Yes. Di Battle sampai subuh bersama dengan Cikgu Zack. bersama dengan saya Syaril Hamdan. Hi guys. Battle sampai subuh. Anak muda terus berjuang. Daya tahan, lasat menjalani hidup. Bijak dan inovasi mencari solusi. Disiplin dan beriman, prinsip hidup. Battle sampai subuh, anak muda terus berjuang. Daya tahan lasat menjalani hidup. Bijak dan inovasi mencari solusi. Disiplin dan beriman. Battle sampai subuh.